Jom teman saya masak dan makan ayam susu Thai. Okey, mula-mula kita masak dululah ayam susu Thai. Ni packaging hot saya belilah. Saya tak ingat berapa ya saya beli. Saya beli masa saya balik Kelantan gitulah. Ni first time saya belilah ayam susu Thai ni. Sebelum ni saya beli kedai je. Okey, saya dah buka dah. Ni rupanya rupa dia. Ayam susu ni dia balik dengan plastik tak masak lagi tu. Dia lembek-lembek lagi. Nak ke dia kukuh dah. Kalau kukuh dah dia kerah lah sikit. Ayam susu Thai ni dia sedap bakar. Kat kedai dia bakar dengan air. Saya tak ada air, jadi kita bakar dekat dapur gas je lah. Sediakan perangai, sembuh keseluruhan perangai tu. Fungsi dia tak si bagi nekatlah kat air susu Thai tu. Lepas tu buka besi tu untuk letak air susu Thai. Air susu Thai ni yang lembek sangat dah, kita buka perlahan-lahan. Lepas tu sembuh minyak bagi sekata dekat air susu Thai tu. Sembuhlah minyak belakang depan dah. Lepas tu letaklah atas perangai tu. Letak berhati-hatilah nanti pecah berah lah. Lepas tu letak sos lagi sebab tak muat letak banyak. Masa ni barulah buka api paling perlahan. Kalau air susu sampai masuk. Bila dah masuk side belakang tu, masuk macam tu. Okey, kita bakar pula sampailah masuk. Bila dah masuk macam ni, air susu ni yang nekat kat besi tu, jadi kena iri macam tu. Lepas tu buat side belakang pula iri, barulah boleh ambil air susu. Kalau pakai tarik nanti pecah berah lah. Okey, jom makan ayam susu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sama macam saya beli kedai. Biasa kalau saya beli dekat balik Kelantan lah, saya beli kan ni ayam susu depan HUSM. Dia jual dekat, dia jual depan HUSM lah. Hok naik motor tu kan, kalau orang Kelantan tahu lah, jual loceng. Betul ada lah macam-macam hok cocok-cocok. Okey, kita makan dengan sos pula. Sos ni sos Thai macam dalam video ni, dalam gambar ni. Saya beli kat online je. Kita tak, dia dalam plastik, jadi saya tak dalam botol. Okey, dak sos ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia melekit makan dengan sos sedap boleh. Kalau makan saja yang manis ya. Kalau makan sos, wow, sedap. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dong. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.